Cik, sekarang sejak kebelakang ni saya rasa lepas je balik kelas saya rasa penat sebab lepas je kelas kadang-kadang petang saya perlu menghadiri latihan di universiti dan kadang-kadang saya rasa tak cukup masa untuk diri sendiri. So dari yang apa yang saya dengar daripada awak, saya rasa awak macam kurang rehat. Awak kurang rehat. Ya, disebabkan tekanan kerja, tugasan apa semua, saya rasa saya tak cukup masa untuk diri saya lah. Oh, so masa awak macam tekanan tu daripada dari segi kerja, nanti dia akan kacau awak punya akademik lah. Ya, cik. Oh. So boleh saya tanya kepada awak, uh, apakah tekanan yang awak dapat daripada grouping ke, daripada kerja akademik ke apa ke? Kadang-kadang saya rasa tertekan dengan tugasan berkumpulan. Kadang-kadang ada sesetengah orang dia hanya menumpang nama dan dia tak membuat tugasan langsung disebabkan itu ke saya kadang-kadang yang kena membuat tugasan diorang, so saya rasa saya tak cukup masa untuk saya dengan aktiviti saya, sebab tu saya rasa tertekan. Oh, okey. Boleh saya tanya, apa yang awak harapkan untuk kumpulan itu and untuk bagi kerjasama ke, untuk menolong ke, apa ke? Pada saya harap sangat yang ahli kumpulan lain dapat memberi kerjasama dengan baik supaya kita sama-sama membuat kerja supaya ada kerja masing-masing supaya dapat mengurangkan tekanan kepada orang yang membuat kerja dia. Untuk soalan seterusnya saya nak tanya, adakah awak rasa tidak berpuas hati dengan ahli kumpulan awak? Ya, Encik. And saya nak tanya, adakah kerja ini mengambil masa yang lama? Ya. Okey. So, saya rasa itu saja yang saya nak tanya tentang awak dan terima kasihlah sebab sudi berkongsi dengan saya dan saya akan simpan rahsia ini, okey? Okey. Terima kasih, Encik. Okey, baik.